sah kita berikan, mana beri kepada asnaf ni, kepada orang yang Islam yang akil balik atau tiada. Maknanya dalam bab zakat ni dia tak kira akil balik, dia kira sifat. Pemberi itu juga, ya, pemberi pun dia tak kira akil balik, begitu juga yang menerima pun dia tak kira akil balik. Pemberi maknanya seorang tadi budak tu kematian ayah dia, bapa dia jutawan besar, kan, dia tinggalkan zakat, dia makan asabah, dia dapat harta peninggalan tu juta duit di dalam bank. Jadi pemegang amanah wajib keluarkan zakat dia, walaupun dia budak lagi, walaupun dia belum balik. Sebab zakat tu ada hak fakir miskin kat dalam tu, dia kena keluarkan. Itu maknanya walaupun belum balik kita kena keluarkan. Yang ni pula masalah beri, kita beri pada orang yang belum balik juga, budak-budak, kanak miskin kan, sama juga, tak kira dia kira Islam je, kita kira akil atau balik. Dan kepada yang meninggalkan sembahyang, ya, dan yang sapi yang bodoh dan kanak-kanak, tetapi jangan diberi pada tangannya. Jadi orang macam ni jangan beri kat tangan dia, beri tangan orang lain yang menguruskan dia.